Okey, siapa yang pernah buat? Alhamdulillah ramai yang buat. So korang nampak tak apa tu TVS scan? Kenapa saya nak buat TVS? Saya tak nak buat scan perut. Saya tak nak buat scan 2D. So kalau korang yang tak pernah tahu pasal scan TVS, saya nak tunjuk kepada anda apa yang kita tunjukkan dan apa yang kita nak tengok. Okey korang, cuba korang tengok kat sini. This one kita buat scan. Kalau korang nak tahu, ini adalah telur wanita yang tak matang Dan bila kita bagi dia ubat subuh, dia dapat telur besar. Nampak tak? Ini orang yang sama tau. Yang bezanya saiz telur. Yang this one dengan this one. Dan kalau korang nak tengok, ia because dia berjaya telur dia pecah. Nampak tak? Ini masa telur dia belum pecah. So kalau korang nak tahu telur yang dah pecah seperti ini, telur yang ada picos seperti ini, cuba korang tengok. Apa yang membezakan? Orang yang picos dia tak bertelur. Telur dia tak matang. Tapi cuba korang tengok, mereka yang selepas kita bagi ubat subuh, berapa ramai yang tak pernah ambil ubat subuh? Berapa ramai yang pernah ambil ubat subuh? Okey, kita akan bagi korang bagi ubat subuh ni untuk korang besarkan telur. Kalau telur